Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Zuki Muhammad Channel. Apa-apa kita samtal. Okay, mantap guys. So hari ni sebenarnya hari yang sama daripada video yang kau tengok Thunder Rap ni. Hari yang sama malam ni pula aku dikejutkan oleh member aku kan, nama dia Rashid. Ya saya. Dia pergi beli satu kereta ni. Dia kata, "Ki, aku beli kereta drift ni." Tiba-tiba beli kereta drift kan. Lepas tu, jom main drift. Kau pandai ke Syed? Tak pandai. Aku pun tak pandai. So macam mana? So kita datang sini, kita nak belajar drift. Kita ada panggil seorang drifter. Ya betul. Dia memang hebat, semua kenal dia. Siapa? Cuba kita siapa? Siapa dia? Nama dia Rudy Geng Tayar Besar. Siapa orang lama dia kenal lah. GTB GTB. GTB. So kita panggil. jadi benar ni, tolong kita orang ni. Nastanya tu berarti. So Rudy datang. Sekejap lagi dia datang. So kira tahu. Rudy datang. So itulah kereta dia, guys. Ush. Ini kereta-kereta drifter orang panggil. Kereta drifter. Ya, Aku betul. tak tahu kenapa kau boleh pergi beli kereta last Tapi minute. kau tengok Mat. ada comel tapi garang Gi. Ada comel tapi garang. Yelah, comel tak semesti kena beli. Macam aku tengok perempuan comel tak semesti kena kahwin. Aku tengok je malam tadi. Kau tu? bawa balik. Betul lah kau. Dia terus meminang. Lepas tu bening. Kereta dia lah kereta drift. Macam ni kita nak Dia boleh drift. on the road. Dia boleh on the road. Kereta drift yang boleh on the road. So sementara nak tunggu Rudy ni, jom kita tengok dulu kereta ni. Okay guys, kita masih menunggu Rudy GTB. Payung. Ni dia. Mantap guys, dia sudah sampai. Aduh. Gila lah. Baik. Gila. Waalaikumsalam. Korang takkan tak tahu siapa yang buat Y suku masuk tayar paling besar, masuk enjin paling besar, inilah orang dia. Kan? Yelah. GTB. Kan aku follow dia zaman-zaman PKP. Orang kata dah tak mampu menyelam, kita berenang. Tak mampu main kereta, kita main motor. Ada rezeki lebih, kita main kereta balik. So maknanya main kereta tu dah lama lah. Dah lama. Zaman budak-budak lagi main kereta. Lepas tu dah tak ada duit kan. Semua dah habis main motor. Sebab tak main perempuan. Jangan. Itu jangan. Dengar Betul, terus. betul. 3 benda boleh merosakkan kita apa? Ya. Apa? Tak tepati masa. Betul. Dah. Last Cinggi. apa? Last ni. Cinggi. Lempat. Muka tak handsome. Tak, mungkin saya mudah repair sikit lah. So Apa kita nak buat ni malam-malam ni? Kat kilang ni. malam-malam ni SNL. cerita dia Rashid dah beli kereta. Kereta pula beli dengan dia lah. Kereta inilah warna kereta asal. Bukan. Tak tahu beli kat siapa. Lepas tu, tengok orang belajar mandu tengah malam, nampak? Rashid nak macam tu. So kita nak belajar memandu sereng. Memandu menyengit. Menyengit. So macam mana? Apa faktor-faktor keselamatan yang kita kena utamakan first? Jangan ganggu orang lah. Sebenarnya ni pun dah salah ni. Tapi sebab dia dah nak sangat, so kita cari tempat yang tak ada orang. Jangan pergi main dekat traffic light, tempat ramai orang, kau sibuk nak pusing. Nanti kena viral, kena tangkap. Private lah. Ni private lah. Kita anggaplah ni private. Kita buat secara tertutup. First kali, aku nak tengok ialah throttle control. Tengok dia punya throttle control, kaki dia tu berat ke ringan. Kalau berat, kita akan tengok kejap lagi. Kereta tu akan berpusing-pusing tak tahu gimana. Kalau ringan, kereta tu tak nak pusing pun. So tu task kita untuk hari ni. Baik. Zuki buat sekali, Rashid buat sekali. Kita Boleh? 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 Baik. Jom. Let's go guys. So ini Rashid try dulu. So kita tengoklah apakah yang perlu dibuat untuk masuk trip ke trip kan, untuk belajar drift ni. Bukan senang jadi drifter sebenarnya. Nampak permulaan yang cantik, yang sangat hebat lah orang kata. Tapi bagi saya bang, belajar donat ni bang, susah sikit bang. Bagus. Sebab dia orang yang berpengalaman. Rudy orang berpengalaman. Dia dalam bidang scene ni dekat 20 tahun. 20 tahun dia punya bidang. Scene drift. Abang berapa lama dalam scene Aku drift? alhamdulillah setakat ni dengan pengalaman aku baru sejam setengah kot.
Sejam setengah. Setengah-setengah. Lama juga tu. Lama. Boleh sayang-sayang Rudy kat lah. Gila, abang ni gila dah macam cucuk belakang rapat sikit lah. Betul. Aku tak cukup lagi sejam setengah nak dapatkan 20 tahun. Sejam setengah lagi dapat 20 tahun. Kalau macam ni punya Dia tukar. penilaian. Okey, ni Rashid pula. Rashid Oi, lawak. Kita tengok Abang Rashid pula. Wah, bagus jadi ya. Ui, baiklah Oi, doh. siap. Baiklah doh, ini yang kita mahukan ini. Iya, itu donat. Oi. Rawa. Dia punya donat lah macam siap. Ini yang dimaksudkan trotol ringan. Trotol ringan. Kaki ringan. Kaki ringan. Ha. Sebab kalau kaki ringan dia macam buang sikit lah. Dia buang sikit lah. dia tak jadi nak drift. Oh, tak jadi. Itu yang dinamakan trotol ringan lah. Trotol ringan. Kalau berat dia jadi. Berat dia lagi lagi ngam ah. Nampak bang. Kalau macam ni punya penilaian gua bagi G siap. Tak G tak bro. Hot G. Hot G. Kira penilaian macam ni 85 lah. Wah, 2 round mat. 2 round siap. 2 round. Sikit lagi 3. Dia dah boleh buat 8 abang. Tadi Bagi abang macam ni bang? Bagi aku untuk permulaan lah. Okey lah. Ini dah boleh buat donat. Orang kata dah sayang-sayang 20 tahun punya style lah. Ya, betul. Ni baru sejam setengah Ya. Tanpa setengah jam abang cakap dah 20 tahun. Ngam Cik. Dah cantik tu. Dapat 2 round lah Cik. Okey lah 2 round. Gila kau. Anti tadi bawa kereta tadi nak potong sikit pun dah takut. Kau 2 round donat. Baik tu. Kita ada sentuhan ajaib Rudy lah. Dapat tak rasa ni? Dapat. Bak kata Han dalam cerita Tokyo Drift ni semua pasal feel. Dia dapat feel, terus layan je. Lepas ni kita tengok Zuki pula. Dia dapat feel ke dia pening? Tapi aku tak tadi Rudy buat. Dia ada main minyak tau. Dia kena macam tu lah. Tapi kau tahu statik Tak dapat lagi. Dia kategori kaki ringan ke dia kaki ada kuat? 3. Dia boleh. Dia sebenarnya dia ada 3. First nak buang buntut. Buang buntut yang awal tu memang kena kuat. Dengan buang buntut tu keluar. Bila buntut tu keluar, kita nak dapatkan maintain tadi, kontrol tadi tu. Kontrol tu yang kau akan confuse sama ada RPM kau terlampau rendah, dia nak tegak balik, ataupun kau terkuat sangat RPM, dia nak berpusing. Itu yang kau kena nak dapatkan yang tengah tu. Dia jadi macam tu je. Dia lepas steeringnya, dia akan counter sendiri. Lepas tu bila dia counter, steering tu counter, kalau kau nak ke dalam, kau tarik. Kita nak adjust. Sebenarnya dia more to adjusting. Aku dah start drift dalam kepala otak aku ni. Dah start. Okey, throttle. Alamak, berpusing. Pusing lah. Jom. Next Let's go. challenger Zuki Siapa? Muhammad. Nak abang nak tunjuk ke macam mana? Mestilah. Tengok tak adil lah kan. Macam mana pula? Oh, kau nak tengok dulu kan? Kau nak tengok dulu. Boleh je. Kita tengok Zuki. Belum awal dia dah drift sana sini ya. Nampak? Otak dia sekarang dah tengah drift. Belum kaki dia drift. Kalau kaki dia drift macam mana Rashid? Begini ya. Woi. Dia mau buat adunan donat Adunan donat yang sejati kat situ guys. Penilaian sangat bagus di situ. 3 kali donat. Bila punya tanya mana kelas pemasak buat donat. Buat masak. Ready? Tang kona tu kena bagi slap sikit. Kita tengok Zuki Muhammad. Dia betul lah Serti, dia macam dah nak rasa feel tu. Jiwa tu dah nak masuk serap ke badan dia. Lepas ni jangan cari Zuki kat snooker Cari dia dekat sini. Cari kat track. Ya, itulah dia.
Dia dah mula gian. Dia dah mula gian dah. Dia dah mula gian dah. Nampak tak? Seorang drifter nak masuk 5,5 jam lah. Oh, sayang bola keluar. Sayang sekali. Tak langsung tak marking tu. Point kat situ. Luar marking tu. Dia memang suka melanggar peraturan Ya betul. Itu pun dah tolak markah dalam 10 poin abang. Oh, sedikit lagi Sikit lagi sipir lagi kalau tak tu. Dia Bumper hilang lah. Bumper hilang. Sampai hilang marking tu dia buat Ini binatang apa yang dia tunggang ni sebenarnya? Dia tak ikut marking kan? Asal tak ikut marking? Kalau macam ni punya gaya saya bagi dia punya poin pun 65 lah Weh, tak boleh lah, tak pandai lah. Tapi kena belajar lagi lah. Okey, macam mana? Udi, Okey. aku punya drive. Zuki dia boleh. Berani dia ada, semua dia ada. Cuma dia confuse yang first nak buang buntut tu dengan nak sambung. Oh, faham. Bila kau buang buntut, masa kau lepas tu kereta tu dah nak tegak dah. Oh, Bila kau tekan faham. balik tu yang tu nampak tiang sana, tu nampak longkang sana. Yalah, betul. Okey, gang. So, hari ni untuk sesi pembelajaran basic, paling basic sekali. Aku tak pernah drift. Tadi aku duduk sebelah dia drift pun aku dah macam gayat. Dia rasa ni Mula siapa duduk? Oh, mula. Rasa ni. Bukan memulas kau ni. So, guys, the next is adalah kita punya Sifu akan usahakan supaya Proper lah. Tempat yang proper. lebih proper, masa yang lebih banyak dan pensekolahan yang jilid 1 sampai jilid 12. Betul. So, guys, jangan lupa like and share, subscribe. Mantap.